telah tanam kedua bangkai bapak gajah. Kereta api ini tergelincir daripada landasan. Dia tanam bangkai gajah ni di sebelah landasan kereta api ini bersama. Nama dia Jeti Persatuan Pengail Melayu Daerah Hilir Perak. Okey, depan ni ada kapal daripada negara China datang satu MCO. You all boleh tengok tepi ni ada macam ruler. Nampak tak? Pembaris dia kan? Paling tinggi sekali berapa number dia? 32 kan? Kalau dia bawa pasir, 32 tu tenggelam. Tak nampak sebab dia berat. Dia hari-hari lah. Mungkin 1 week baru sampai. Dan kapal ni, kalau dia bawa pasir, muatan pasir yang dia boleh bawa lebih kurang dalam 2,000 ton metrik. 2,000 ton metrik. Memang berat. Kalau dia nak pulau Bangau Telur Ikan di hadapan kita ni, orang boleh tengok ribuan burung yang dekat depan tu. Nampak tu? Dah awal pagi, burung-burung ni akan keluar ni. Saya tunjukkan, nampak tak dekat ni? Sebelah kiri ni bawah dekat tanah ni. Tu. Dia tengah cantik. Saya buat kajian yang esok. Burung ni, dia sekarang ni ada yang sudah membiak. Dia tak balik ke India.